Assalamualaikum adik kakak semua. Salam Ramadan daripada Fishbang dari Tupak ni. Apa khabar yang jauh yang dekat? Semoga anda sihat-sihat belaka menjalani ibadah puasa. Jadi hari ni alik pagi ni kita tak ada buat gapo pasal tadi, kita duk ngayak gelisi kat dalam kebun kita. Jadi nampak lah buah pau rek ngeng ataupun mangga telur ke panggil. Pau rek ngeng ni tu bit buah dah putih pau. Kita ada geli putih pau setakan ni segar molek kerah kekong ni berasa nak makan sama. Jadi hari ni Fishbang nak kongsikan dengan adik kakak semua resipi nak buat sambal untuk kita buka puasa lepas ni. Nak cicuh dengan ikan bakar boleh, ikan goreng boleh, ayam bakar, ayam goreng, daging bakar boleh belaka. Cara buat dia mudah tapi sedap makan menggunakan pau rek ngeng ni deh, putih pau rek ngeng ni. Nama resipi kita ini sambal pauh kapung. Amal kita tengok cara dia deh. Mudah ya buat dia tapi sedap makan ni. Mula-mula kita kena ada buah pau rek ngeng lah. Pau rek ngeng mudah masak ke sedap lah buat sambal. Ni stakar ni banyak ni kita nak guna dalam 5 butir. Kecil-kecil besar ibu tangan, ibu kaki boleh lah 5 butir kita ambil deh. Kita sediakan gelas blender. Pau rek ngeng ni 5 butir tu kita guna besar ibu tangan halus deh. Putih halus tu. Dia kerah nak dah buah dia tu. Bang sedap dah ni. 5 butir ke 4 butir ikutlah, ikut suka adik kakak. Kita kerak kecil-kecil, buah butir bubuh dalam blender. 5 ulah bawang putih. 1 hiri halia. 8 biji cili padi hijau halus kasar 5 biji cili padi merah. 5 biji cili merah besar. Lada dia ni kita kena campur lada cengik merah hijau dengan lada merah besar ni. Baru sambal kita ni akan bau wangi, bau sedap. Lepas tu kita masuk ke air selima nipis sebutir 1 biji perahi air selima nipis. Dia pau rek ngeng ni kita kena guna hak kecil hak halus. Baru dia tak ada purung, nampak tu. Kita butir dia lembut lagi dalam tu. Kalau pau besar dia ada purung kerah. Buah tu. 1 sudu teh garam. 3 sudu makan gula. Buah tu. Lepas tu selima kita bedah ni, boleh kita pergi blender dah. Blender sampai dia lumak. Gula garam ni nanti lepas kita blender lepas ni kita terap pulak lah. Sama kita kurang masin, kurang manis kita tambah lah deh. Cukup rasa, ikut selera kita lah. Nak setara mana masin, setara mana manis. Lepas tu kita masuk ke 3 sudu makan cuka buah dia ni. Lepas kita buah cuka tu, boleh kita pergi blender blender sampai dia lumak lah. Ni dia rupa dia adik kakak. Sambal pau kapung kita. Pekat molek tu blender. Sedap molek bang. Dia pau segar ni sedap bang. Boleh kita hidang dalam makuk deh. Dengan ulek-ulek apa semua. Buat nyecuh dia. Nampak tak adik kakak tu. Sedap molek. Sambal pau kapung kita pekat lekat kena dengan ikan bakar, daging bakar, ayam bakar. Ada pula nyela-nyela, ulat timun gapo. Nyakut molek dia kakak. Ni mama kita lah nak makan ni request untuk berbuka puasa kare. Kita buat selalu. Inilah dia adik kakak semua, siap dah sambal kita hari ni. Mudah buat, sedap makan untuk buka puasa kare. Ulai dia ni ikut adik kakak lah. Nak bakar pucuk tere ke, pucuk ulai raja ke, pucuk putak ke, pucuk nerih ke. Tapi kita ni makan timun batai, timun baby dengan ni lada. Lada kebun kita ni ulai tak juga dia rapuh, lada kapung ni. Kopis perengok kat cicah sama nasi dengan ikan tawar. Sedap molek ni. Apa tak apa deh, siapa-siapa nak makan sambal pau kapung gini kak, boleh buat lah deh. Sedap makan ni, sedap makan ni. Rasa masin manis sedap lah kita payah mulut makan sambal ni dengan ulai ni Kena ke goreng ke bakar. Menyakut sedap cemong ni. Aroy. Cepat mula deh. Kita lorak nak jual pula ni petai ni lorak ni. Jom tabak ni. Okey, jumpa mula pula. Assalamualaikum.